Dia punya exhaust ni memang tembak bulan ni bukan tembak bulan lah, ni tembak aircon. 1, 2, 3. Bukan biasa-biasa punya T-Max Ini ready stock T-Max Ini didatangkan dengan version 3. So jom kita tengok dia punya button. So ini adalah lampu dia, semua button-button dia. Ini cuba korang teka, ini apa? Adakah dia chock? Adakah dia parking brake? Adakah dia throttle body? So ini compartment dia. Compartment dia ada satu sini. Lepas tu dekat dalam seat ni storage kat dalam. So inilah V3. Kalau korang nak tahu V3 T-Max V3 kita ni ready stock. Motor T-Max ni dia pakai belting ni belting. Kalau siapa yang tak tahu belting tu apa ini, kita tengok belakang dia. Dia punya exhaust ni memang tembak bulan tembak bulan. Dia tembak bulan maksudnya dia kat atas tu tembak. Ni bukan tembak bulan ni tembak aircon. Tapi kalau kat luar dia tembak bulan. Kalau siang tembak matahari, kalau malam tembak bulan. Ini dia punya button. Dia punya lock, and then buka seal kat sini. Tangki minyak di sini. Dekat je. Okay. Meter ni didatangkan dengan TFT meter. Besar, lebih kurang dalam saya kira 1, 2, 3 9 kg. Kita juga akan bagi korang windshield. Windshield ni dah siap dalam plastik. Ni dah seal elok. Lepas tu dia punya side mirror lah, kiri dan kanan. Ini untuk warna light grey. Kalau warna magenta macam ni, inilah dia T-Max. Satu ini dah di booking. Kita masih ada lagi dalam 2 biji. So sesiapa berminat, korang boleh datang di Motorcycle Center di Petaling Jaya, ataupun korang search je MAC PJ T-Max.